Ramai pemilik kereta hanya datang bengkel bila kereta dah betul-betul rosak. Sedangkan sebenarnya banyak kerosakan besar boleh dielakkan kalau bertindak awal. Contohnya dry shaft jam. Bila dry shaft jam, kereta boleh bergegar dan bunyi kuat masa jalan. Kalau dibiarkan lama, boleh rosakkan gearbox dan mounting. Di bengkel kami, dry shaft jam memang boleh kami settle dengan betul. Bukan sekadar tukar ikut suka. Seterusnya, masalah yang ramai ambil ringan, oil cooler bocor. Bila oil cooler bocor, coolant boleh bercampur dengan minyak auto. Kalau dah bercampur, memang terpaksa turunkan gearbox. Kos pun terus naik. Kalau lambat bertindak, gearbox boleh rosak teruk dan makan modal besar. Lagi satu masalah serius, catalytic converter tersumbat. Bila catalytic converter tersumbat, haba enjin tak boleh keluar dengan betul. Enjin jadi terlalu panas dan suhu naik mendadak. Akhirnya boleh jadi overheat. Kalau dah overheat teruk, paling parah kena tukar enjin seketul. Masalah seterusnya yang selalu berlaku, timing belt putus. Bila timing belt putus semasa enjin hidup, valve boleh hentam piston. Akhirnya, tak boleh lari, kena buat top overhaul. Kos pun bukan sedikit. Semua masalah ni sebenarnya boleh dielakkan. Kalau servis dibuat awal dan dihantar ke bengkel yang betul-betul faham kerja. Sebab itu, kami di Multiple Auto Supply dikenali sebagai bengkel serba boleh. Masalah kecil sampai kerja berat, suspension, drivetrain, gearbox, enjin, aircon. Semua kami boleh uruskan. Kalau kereta anda ada tanda pelik bunyi lain macam atau gegaran atau suhu enjin naik, jangan tunggu sampai rosak besar. Call dan WhatsApp 0146318648 atau walk in ke bengkel kami. Tolong share video ni supaya lebih ramai pemilik kereta tahu. Multiple Auto Supply, bengkel serba boleh nombor 1 di Kuantan.